Waktu saya tersedar dalam ICU tu pun saya meraung, saya tak mampu tahan sakit tu. Doktor tidurkan, doktor kata okey kita buat pembedahan sekali lagi. Sekali lagi tu pun blood loss yang sangat tinggi juga. Ya waktu tu lah buang rahim saya. Hati wanita mana yang tidak luluhkan apabila organ penting dalam badannya iaitu rahim terpaksa dibuang, lebih-lebih lagi ketika usia muda. Kata Anissa Yuni, dia berat hati pada mulanya namun terpaksa akur membuang rahim itu demi menyelamatkan nyawanya sewaktu melahirkan anak ketiga. Walaupun tidak lagi mampu melahirkan zuriat, namun dia percaya setiap yang berlaku ini pasti ada hikmahnya. Tak apalah Yuni, sabar ya. Mungkin Tuhan nak berikan rezeki lain tu. Alhamdulillah, rasa macam tak sangka Allah masih bagi umur yang panjang. Sekarang masih dalam fasa recovery, masih dalam trauma pun ada. Tapi syukur Alhamdulillah tak sangka saya melepasi fasa itu. Mungkin sebab doa semua orang. Kalau tak tahulah macam mana aku lalui sebab berat. Rasa sakit dia tu sampai hari ni tak boleh lupa. Boleh kongsikan sikit tak? Sebab sewaktu Yuni nak melahirkan anak ketiga ni katanya ada mengalami pelbagai komplikasi kan. So macam sulit untuk melahirkan anak yang ketiga ni. Jadi mungkin boleh kongsikan sikit tak kepada orang di luar sana yang nak tahu macam mana waktu itu macam mana? Pregnancy saya okey sangat. Saya pun tak tahu yang saya akan mengalami komplikasi ni. Tak semua orang melalui, tak semua orang akan kena. Tapi saya one of this case lah disebabkan 3 kali pembedahan Caesar. Pada anak pertama, anak kedua dan anak ketiga, gap saya dengan yang kedua ni dalam umur anak saya 8 bulan, saya dah mengandung kali kedua dah. 3 bulan dah. Gap yang tak cukup lama tu menyebabkan rahim saya ni tengah memulih daripada Caesar yang lama tu. And then tiba-tiba ada uri baby baru ni. Dia sekali, orang kata dia isi dia sekali. Dia daging tu dia jadi sedaging. Jadi menyebabkan uri saya duduk di bawah. So waktu saya nak bersalin tu baru doktor pun macam this is akreta. Uri dengan rahim tu dah bercantum dan hampir ke pundi kencing dah pun. Buat pembedahan, risiko terbesar saya adalah blood loss yang sangat banyak. Bila pendarahan yang terlalu banyak, nyawa kita terancam lah. Sewaktu nak melahirkan tu kan, Mila, mesti awak ada pergi medical check up semua kan. Doktor ada cakap apa tak mengenai kandungan? Ke memang normal macam biasa je ke? First of all, nampak macam biasa. Nampak macam uri tu ada peluang nak naik atas. Tapi bila waktu saya dah anak saya dah nak sampai 37 minggu, saya dah nak bersalin, tiba-tiba doktor kata, yang ni nampak pelik lah, yang ni nampak macam suspicious. So saya tiba-tiba saya kena hantar ke ward government. Tak ada mana-mana hospital swasta terima sebab kes ni sangat rare, risiko dia tinggi. Masuk dewan pembedahan pun bukan dewan pembedahan biasa, dewan pembedahan yang besar yang fully prepared tepi ICU. Bila masuk MRI, CT scan yang nak tengok semua tu, baru nampak yang sebenarnya dia tak normal lah. Dia dah sedaging. Doktor buat meeting, doktor cerita apa risiko yang saya kena hadap dan dia buat keputusan untuk bedah saya secepat mungkin sebelum jadi apa-apa yang lebih teruk. Dan saya dibedah pun secara menegak. Untuk recovery saya tu memang berat sikit. Kalau tanya, memang 3 hari 3 malam sebelum dibedah tu saya duduk dengan air mata menangis. Kalau aku dah tak panjang umur, aku redha lah. Sebab waktu doktor cerita dekat saya risiko dia tu pun, saya dengan husband macam, ya Allah, diorang cakap kemungkinan akan blood loss dalam 3 liter. Tapi saya kehilangan 5 liter. Kan dibedah sekali, 2 kali. Pembedahan pertama, selepas tu masih ada komplikasi. Doktor dah cuba selamatkan rahim saya, tapi tak sangka disebabkan pembedahan tu macam masih lagi saya punya rahim saya keluarkan darah. Waktu saya tersedar dalam ICU tu pun saya meraung, saya tak mampu tahan sakit tu. Doktor tidurkan, doktor kata okey kita buat pembedahan sekali lagi. Sekali lagi tu pun blood loss yang sangat tinggi juga. Ya waktu tu lah buang rahim saya. Komplikasi ni nama dia placenta akreta. Jarak dekat atau tak pun dia boleh terjadi kepada orang yang Caesar. Trauma sikit dan fobia kan. Kenapa tu Yuni? Adakah disebabkan komplikasi yang berlaku ke ataupun ada insiden lain ke menyebabkan awak rasa demikian rupa? 23-24 ni dah kehilangan rahim. Sedih lah. Saya mestilah ada perancangan yang besar untuk keluarga. Saya pun tak sangka saya akan kehilangan rahim. Dalam fasa nak meredakan perkara ni sangatlah mengambil masa. Tiap kali kita nak menyusukan anak, tiap kali kita nak tengok anak tu, kita teringat, ya Allah, aku kehilangan organ yang paling wanita penting kan untuk melahirkan seorang anak ni. Saya teringat waktu saya tersedar dari ditidurkan tu, tersedar dengan penuh kesakitan sebab saya dalam ICU kan, tiup dalam mulut, tiup pernafasan, oksigen, masuk darah, tak boleh gerak, sedar pun air mata mengalir je. Husband apa semua tak ada sebab ICU kan. Benda yang susah saya nak lupakan sebab kita tak expect. Keputusan untuk membuang rahim tu adakah disetujui oleh suami juga ke ataupun ini sendiri yang buat keputusan ni? So saya pun dah redha dengan suami. Saya cakap tak apalah, kalau if any emergency you tanda tangan lah. And then husband saya pun cakap tak apalah, cukup dah asalkan saya selamat. Macam tu. Kiranya dah membuang rahim ni, selepas ni Yuni tak boleh beranak lagi dah? Saya tak boleh mengandung. Saya pun dah tak ada head lepas ni. Orang kata tak ada cuti, tapi tak apalah, tu hadiah Allah. Allah mungkin nak saya penuhkan dengan ibadah. Soal kesuburan kan, macam mana dah tak ada rahim muda-muda. Saya punya kilang telur, ovari tu masih ada, cuma rahim je tak ada. So saya tak menopause lagi lah. Macam mana Yuni sendiri nak
Yelah, terpaksa terima keadaan ini dalam usia yang muda, yang sepatutnya boleh lagi melahirkan anak apa semua, tapi terpaksa orang kata menerima dugaan yang katakan agak berat lah untuk wanita di luar sana yang terutamanya yang muda lagi kan. Husband saya cakap tak apalah, it's enough for you untuk fikir pasal mengandung. Anak kita 3 orang walaupun semua perempuan is enough. Mungkin Allah nak bagi kita syurga sebab dapat anak 3 orang perempuan kan. Kita kena living to the fullest. Kalau melihat komen-komen semuanya mendoakan Yuni kan suatu dalam fasa sukar ataupun sulit tu lah kan. Jadi macam mana Yuni melihat benda tu, dan sebab bukan apa, bekas abang ipar awak sendiri pun Iqbal lah kan, beri sokongan dari segi ucapan di media sosial semua. So macam mana awak melihat dengan apa yang diberikan oleh Iqbal tu? Saya tak nampak apa-apa negatif pun. Ini adalah hikmah daripada Allah. Bekas abang ipar saya doakan saya tu pun sebenarnya dah lama kita orang bermaaf-maafan. Kalau orang minta maaf, kenapa kita tak maafkan kan? Saya sedia memaafkan. Punya banyak salah faham, banyak yang tak keseluruhan diceritakan. Jadi saya pun dah berbaik dengan keluarga dia dah lama. Cuma saya dengan husband saya memilih untuk tidak expose kepada social media. Sebab sampai bila kita nak expose tentang hal privacy keluarga kepada social media? Kalau kita nak berbaik tu ikhlas, bukan berbaik untuk konten. Sebab tu walaupun saya dah berbaik lama dengan bekas keluarga ex saya tak expose pun kat social media. Dah berjumpa lah, dah bermaafan apa semua. Sebenarnya sangat kerap dah lah. Lepas tu waktu saya mengandung pun dia ada hantar kat saya makanan, dia ada ambil anak saya bawa keluar jalan-jalan. Tu saya dekat hospital pun dia melawat. Waktu saya balik daripada hospital pun seluruh keluarga dia pun ramai lah. Dalam 2-3 keluarga, ada mak saudara semua pun datang melawat. Iqbal pun ada datang lah. Datang sebelum dia pergi umrah. Waktu tu pun dia cakap, Yuni kebanyakan kosong-kosong sebab ibadat ke umrah. Yuni pun cakap, tak payah, ibadat doakan yang terbaik buat kita semua. Saya pun nak menjaga hati semua orang, dia pun nak menjaga hati banyak pihak.